Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afifah dari Pusat Komunikasi Korporat bersiaran di studio khas Istiadat Convocation ke-65 Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Dan bersama saya hari ini yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Johari Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga alumni tahun 1979 Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Okay, Tan Sri, terima kasih sudah bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Jadi saya nak minta Tan Sri perkenalkan diri sikit. Okey, saya Johari bin Abdul. Graduan tahun 79 dari Kedah, Sungai Petani, anak seorang penoreh getah. Alhamdulillah, dari Sungai Petani saya ditawarkan ke Universiti Malaya, masa tu Fakulti Sastra. Dia panggil Fakulti Sastra saja. Dan saya mengambil South Asian Studies. Masa itu dia tak panggil, dia cuma dia panggil program. Dan jumlah pelajar pun sikit waktu tu. Saya ingat sekitar 76 orang saja, ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Betul. Jadi Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh ceritakan sedikit pengalaman di UM yang membentuk kepimpinan Tan Sri sekarang ni. Yang pertama sekali, di universiti ini indah, cantik. Dan apa yang berlaku ialah saya di awal, malah tahun pertama, tahun 2 dan 3 saya amat aktif. Tahun pertama saya menjadi JKO di college kelima. Tahun kedua saya menjadi presiden college. Dan tahun ketiga juga saya jadi presiden college. Dan saya duduk di bilik yang sama, C302 untuk 3 tahun. Kemudian di situ saya juga menjadi jawatan kuasa orientasi di peringkat college dan kampus. Saya juga aktif dalam banyak persatuan, Persatuan Bahasa Melayu, kemudian di fakulti. Kemudian saya juga memimpin Persatuan South Asian Studies, dan di mana saya punya profesor ialah seorang Germany, Hans Indorf nama dia. Apabila saya menjadi presiden waktu itu, dia mencadangkan supaya bagaimana kalau boleh saya usahakan membawa pelajar-pelajar melawat ke semua ibu negara ASEAN. Saya tanya, where's the money? Dia kata, we don't have the money, find the money. So alhamdulillah, saya bekerja keras dengan berjumpa dengan corporation, dengan bank-bank, dan akhirnya kita dapat kumpulkan secukup duit untuk melawat Singapura, Jakarta, Manila, Bangkok. Lepas itu, lepas saya graduate, ini yang paling indah. Saya ditawarkan oleh 4 bank. Wah, saya art student. 4 bank yang saya tidak pernah minta pun jawatan ni. Tapi bila saya terima salah satu bank yang menawarkan kerja pada saya, apabila saya tanya kepada pengurusan bank, kenapa saya ditawarkan, jawapannya baik. Ini yang paling indah, saya harap student kena faham. Bank mengatakan, bila kamu datang meminta duit kepada kami, dan cara kamu berhujah, kenapa harus kami memberikan wang kepada kamu untuk melawat negara di ASEAN ini, kami yakin kamu boleh bersama-sama kami, dan mungkin kamu akan jadi someone in the bank. Saya kata, thank you very much. Ternyata betul. Tetapi malangnya saya tidak lama dengan bank itu, karena saya lepas itu menjadi pegawai takbir diplomatik, pegawai diplomat. Dan yang paling indahnya ialah of course banyak. Kita mempunyai masa yang cukup untuk bergaul, berkenalan. Sebab student waktu tu hanya sekitar 8,000 ya. 8 ke 10,000 saya ingat. Pak Engku Aziz menjadi chief kita. Kemudian ramai pelajar yang hampir kita kenal lah. Satu fakulti itu kita kenal. Kemudian sudah tentu semasa saya di college, jumlah pun sikit, sekitar 500 lebih saja. So kehidupan cukup indah waktu itu. Walaupun saya datang daripada keluarga yang miskin, bapa saya penoreh getah, tetapi saya dapat membawa diri saya dalam keadaan quote and unquote kemiskinan itu, tapi dapat sesuaikan diri dan dapat menonjol sebagai seorang pemimpin pelajar di universiti. Dan it's very rewarding. Very rewarding. Dan
kisah-kisah indah tu amat banyak lah yang untuk kita ceritakan di sini. Alhamdulillah tu titik permulaan lah ya. Jadi Tan Sri, soalan terakhir saya, mungkin Tan Sri boleh sampaikan pesanan kepada para graduan di Universiti Melaya dan juga alumni Universiti Melaya. Ya, pesanan saya ialah this is the beginning of your life. Ini maknanya kamu dapat ijazah bukanlah penamat. Ini permulaan kehidupan yang sebenar. Di mana di luar di sana cabarannya amat hebat. Jadi kamu mesti memperkemaskan, memperlengkapkan diri kamu dengan berbagai-bagai ilmu, meyakinkan diri kamu dengan keyakinan yang luar biasa dan kena belajar banyak-banyak. You got a lot to learn. Because zaman senang itu telah berlalu. Walaupun kamu kata susahlah exam dan sebagainya, itu masih bagi saya itu masih senang. Tapi permulaan zaman yang perit ialah apabila kamu dah graduate, expectation very high dari parent, dari society. Tapi yang lebih penting sekali, jadikan apa juga experience kita di kampus itu sebagai batu loncatan untuk kita melangkah ke lebih tinggi. Dan at the end of the day, if you are from MU, kalau anda graduan dari universiti, anda mesti menjadi seorang pemimpin, bukan seorang pengikut. Terima kasih Tan Sri atas pesanan itu ya. Jadi itu dia perkongsian daripada alumni Universiti Melaya yang berbahagia, Tan Sri Datuk Dr. Johari Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga alumni tahun 1979 Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Jumpa lagi. Baik, terima kasih.